Benda lain saya boleh berkompromi. Tapi dengan kari, jangan buat main. Kalau kata Jennifer Lopez pun ajak bergambar, saya kata nanti dulu, tunggu saya makan dulu. So, kari ni sebenarnya adalah masakan yang universal. Dekat Malaysia ni kita pergilah kat mana, daripada Perlis sampai ke Tawau memang ada kari. Kari. Tapi kalau belah utara, belah Kelantan, dia panggil gulai. Sebenarnya majoriti panggil gulai. Jadi gulai tu dia tak semestinya kari. Gulai masak lemak pun dia panggil gulai. Tadi kengsom pun dipanggil gulai. Baman boleh lah dia tipu. Saya mana boleh tipu. Jadi ini memang dia ada rasa untuk utara lah. Kedah Perlis ni dia ada satu rasa gulai yang memang luar biasa. Dan yang famous dekat sini because gulai dia tu dia masak waktu kita nak makan. Memanglah nak makan kena masak. Itu saya tahu. Tapi biasanya sejuk. Biasanya kan dia dah tahu dalam dulang apa semua. Ini tak. Malam kita boleh makan gulai yang memang bila kita order baru dia masak. Dia masak semua. Even ikan tu baru dia goreng. Jadi kedai ni nama dia The Cabin. Dia bukan kedai lah. Dia macam food court yang konsep dia macam food court. Jadi ada banyak kios-kios semua. Kami dibagi tahu oleh penyiasat kami. CIA Perlis lah kita cerita. Jadi dia ada gulai panas, kengsom dan juga shell out. Semua kami nak makan hari ni. Benda lain saya boleh berkompromi. Tapi dengan kari jangan buat main. Ini kalau kata Jennifer Lopez pun ajak bergambar, saya kata nanti dulu, tunggu saya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap ni bang. Abang order lain lah kalau tak cukup kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu ni kari. Betul lah. Kalau pergi Perlis ni, kita pergilah mana kedai pun kan. Tiba-tiba sesat, pejam mata, pop, jatuh dalam longkang. Bangun ada kedai, makan. Sedap. Jangan bimbang. Jadi kedai ni dia buka malam. Pukul 5.30 sampai pukul 11.30 macam tu lah. Cuti hari Isnin. Selain daripada ni, ada kengsom, ada shell out. Malam ni semua kami order. Saya rasa kan, mungkin ada orang tanya, kenapa saya kerap pergi Perlis? Because walaupun saya dah banyak mengembara ke seluruh negara, termasuk kutub utara dan selatan, tapi saya rasa makanan yang konsisten, mungkin kat sini kot. Mungkin sebab dia bukan tumpuan pelancong sangat. Yang meniaga-meniaga kat sini, dia nak serve orang-orang lokal. Kalau tak sedap, orang lokal ni dia tak akan datang dah kan. Sebab kalau tak datang, siapa nak datang? Pelancong pun tak ada. Jadi dia kena meniaga betul-betul. Jadi masakan-masakan ni memang ngam lah. Tengok saya boleh makan sampai licin.